Okay guys, hari ni aku nak tukar tilam lama aku ni. Aku nak tukar tilam baru tu kat belakang tu. Tilam daripada Origin guys. Tu tilam hybrid tau. Origin hybrid mattress. Tilam hybrid macam mana tu kan? Nanti aku akan tunjuk kat korang semua. Tapi sebelum tu aku nak bagi tahu benda ni kat korang semua. Sebabnya tilam ni aku beli kan sebab dia ada 15 tahun warranty guys. So lama 15 tahun tu. Lepas tu dia ada 120 hari ataupun 120 malam free trial. Maksudnya dalam tempoh 120 hari tu kau boleh beli, kau boleh try dulu. Tapi kalau korang rasa macam tak ngam, korang nak return balik, korang boleh return balik sebab dia ada free return and money back guarantee. Maksudnya tak perlu rugi apa-apa sebab korang boleh dapat duit korang balik. Ada banyak lagi actually, tapi aku akan review, kita akan unboxing dulu, kita akan buka, tengok macam mana nak pasang, senang ke susah ke. Jom. So yang aku dapat ni yang size queen punya. Dia ada banyak jenis size guys. Tilam daripada Origin ni kan dia ada banyak size. Antaranya dia ada yang single, super single, queen, king, super king. Lepas tu yang queen IKEA pun ada, yang king IKEA pun ada. So kau boleh pilih je size yang mana yang korang nak. Okay, yang aku ni yang standard queen punya. Jom. Kalau kau tengok kat sini kan, dia ada gambar KLCC kan. Mininya dekat sini. Tilam daripada Origin ni dia made in Malaysia guys. Produk lokal. So why not korang support lokal kan. Okay, kat sini kau dah nampak kat sini. Dia tulis kat sini 4 step to unlock your mattress. Okay, so first buka daripada kotak, lepas tu unroll. So nanti kita akan align bagi dia sama dengan katil aku, and kita boleh buka terus dia. Okay. Okay, nampak macam kecil kan? Korang akan tengok nanti aku akan buka, aku akan unroll and dia akan mengembang nanti. Dengar? Dah dengar bunyi angin kan? So dia dah start mengembang dah. Once korang buka, dia akan kembang. And actually serious lah, fluffy. Origin mattress ni dia ada 6 ke 7 layer of dia punya lapisan yang ada dekat tilam ni. Ketebalan ni dia punya tebal lebih kurang dalam 1 jengkal lebih, ataupun lagi accurate 25.4 cm dia punya ketebalan ni. So dekat dalam ni ada 7 lapisan semua sekali. Tapi dia punya main lapisan ni dia ada 3. Dia ada satu lapisan latex, satu lapisan cooling gel ataupun memory foam, and lapisan spring. So 3 tu dia punya utama lah, dia punya lapisan utama, and ada lagi lapisan-lapisan lain yang boleh support korang punya tulang belakang. And serious, aku rasa macam tak panas kalau duduk atas ni. Even kalau aku tidur, dia tak rasa panas sebab dekat sini dia ada cooling foam tadi tu kan, cooling memory foam. So kalau korang panas ke tidur malam-malam kan, korang dah tak perlu risau sebab dia ada cooling foam tu. Macam aku ada kucing kan, dekat sini dia cakap dia scratch proof. So tak kisahlah kalau ada kucing ke, kalau korang tersangkut dengan apa-apa ke kan, bucu katil ke, dia tak mudah untuk rosakkan dia punya tekstur ni dekat bahagian tepi ni. Dekat bahagian atas ni I'm not sure, maybe tak kot, maybe dekat bahagian tepi ni je, dia punya frame ni je yang scratch proof. So bukan aku je suka, tapi kucing aku suka juga guys, sebab dia ada cooling foam dekat sini kan. So sejuk je rasa. Okay tak? Kucing pun suka. Dekat sini, yang the best thing is kalau korang ada partner kan, partner korang tidur kat sebelah, and korang ni jenis yang, ataupun partner korang jenis yang suka pusing ke badan kan, dia akan ada macam pergerakan kan, dia akan transfer pergerakan tu kan. Tapi this one dia ada teknologi zero motion transfer ataupun zero motion transfer teknologi, yang kalau korang punya partner tu bergerak pun dia takkan rasa, ataupun korang takkan rasa. Aku akan prove it to you. Okay, contohnya nampak partner aku ada kat sebelah ni, and aku lompat kat sini kan, kucing aku tu dia tak bergerak tu lah. Okay, kita test guna air. Okay, dekat dalam cawan ni ada air, kau boleh nampak air kat situ. Kita akan letak dekat sini. Okay, untuk buktikan dekat korang yang air tu takkan tumpah. Okay, so dia punya teknologi macam aku cakap tadi, zero motion transfer teknologi. So kalau aku buat macam ni pun, air tu dia takkan tumpah. See? See? Dia takkan tumpah. Okay, let's say korang ni jenis tidur yang macam mana?
Contohnya aku suka tidur side kat bahagian tepi macam ni tau. So dia tilam ni dia boleh adapt ataupun dia boleh bagi full body support kat korang semua. Tak kisah korang tidur terlentang, korang tidur side ataupun korang tidur meniarap. So dia boleh bagi full body support kat korang semua. Sorry guys, tengah-tengah review aku tertidur pula tadi kan. Sebab best sangat, dia selesa sangat tilam daripada Origin Hybrid Mattress ni. So kalau korang nak kan, sabar dulu jangan beli lagi. Korang boleh guna discount code yang ada dekat dalam video ni, so that korang pun boleh dapat commission. Bukan commission lah, korang boleh dapat discount sikit sebelum korang beli tilam daripada Origin Hybrid Mattress ni. And actually dia ada banyak size macam aku sebut tadi, and dia ada banyak kelebihan, tapi yang paling best sekali dia ada 15 tahun warranty, dia ada 120 hari ataupun 120 malam free trial. Lepas tu kalau korang tak suka, korang boleh free return balik, korang akan dapat korang punya duit, money back guarantee. So korang tak ada rugi kat sini pun. Korang kalau just nak try je dulu kan, tak nak beli pun, tapi saja nak try, korang boleh beli dulu. Tapi kalau tak selesa, korang boleh return balik. Tapi aku rasa korang takkan return lah, sebab aku memang selesa, memang suka. And dia memang sejuk, serius. Aku rasa sejuk. Dia bukanlah sejuk macam ada aircon keluar dekat tilam ni, tak. Tapi dia ada satu lapisan yang cooling gel yang boleh bagi korang selesa. So dia ada lapisan yang selesa lah untuk korang nak tidur kan. So aku pun malas dah nak cerita panjang, tapi aku boleh bagi conclusion kat korang semua yang this mattress daripada Origin is the best mattress dalam banyak-banyak brand. Sebabnya dekat internet aku dah buat research dah, dari segi harga, dari segi warranty, this one tilam daripada Origin yang paling banyak ataupun yang paling lama dia punya warranty, which is 15 tahun, and dia punya harga pun yang paling murah, okay? And dia punya lapisan pun this one yang paling tebal, dia ada banyak lapisan dia punya tilam ni, and ada banyak lagi actually dia punya kelebihan yang daripada Origin Hybrid Mattress ni. So kalau korang nak, aku dah sediakan link untuk nak beli tilam ni dekat bawah video description, so korang just tekan je kat situ. Alright, jangan lupa guna aku punya discount code. Bye.